Tumbler-tumbler yang viral. Ada ais lagi weh. Oh mak kau. Aku ada scroll TikTok. FYP aku video this one girl. Dia rate tumbler yang dia ada. Aku rasa macam interesting. Maka aku buat keputusan. Mestilah aku nak try. Aku pun buka lah TikTok shop. Sabar jap. Nah kau. Ni ada bagus. Daiso, Pauken, Miyoki dengan Modofo. Aku nak test. Letak ais, letak air. Letak kat dalam kereta untuk 5 ke 6 jam kat parking panas. Baru kita boleh test betul-betul. Air. Air tutup. Lahanat tak boleh tutup. Dari tadi kita orang tak boleh tutup. Tolong. Tak boleh tutup. Kalau maybe ada. Boleh. Aku nak letak semua ni kat dalam kereta. Nanti aku balik kerja kita check. Oh mak kau. Dah. Safety. What? Okay. Elok Pukul 6 sekejap lagi kita check balik. Jom balik. Sekarang dah 6.30. Mari kita check. Aku dengar bunyi ais. Mana yang still ada ais. Yang ni kalah. Tak ada ais. Let's see. Yang ni pun dah tak ada ais. Wah. Ada ais lagi weh. Ais dia tak adalah banyak. Aha. Ni yang kita ada masalah nak tutup tadi. Sekarang kita ada masalah nak buka. Banyak weh ais dia. Nampak tak? Inilah dia. Yang menang. Cantik, besar, mahal sikit lah. Worth it. So pandai-pandai korang nak beli yang mana. Bye.